Hibah. Tahukah anda apakah itu hibah? Mudahnya, hibah ialah hadiah. Dalam istilah syarak, hibah ialah hadiah atau pemberian harta atas dasar kasih sayang atau kemanusiaan secara rela hati yang dilakukan ketika kita masih hidup tanpa mengharapkan sebarang balasan. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Hendaklah kamu saling memberi, nescaya kamu akan saling mengasihi." Tetapi, apa kaitan hibah dengan kita? Sebenarnya, hibah amat penting dalam kehidupan kita, terutamanya yang berkaitan dengan cara pembagian harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia, atau lebih dikenali sebagai faraid. Sebenarnya, sebelum jatuhnya faraid, pengurusan harta dalam Islam boleh menggunakan dua instrumen penting, iaitu hibah atau wasiat. Cuma bezanya ialah, wasiat ialah pemberian harta selepas kematian, manakala hibah ialah pemberian harta ketika hidup. Jika dibuat dengan betul dan berlandaskan syarak, kedua-duanya dapat mengelakkan pertikaian harta pusaka. Baiklah, sebelum itu, mari kita lihat dulu apa itu harta. Ada dua jenis harta. Yang pertama, harta alih, seperti barang kemas, kereta, pelaburan, wang simpanan. Manakala harta yang kedua ialah harta tidak alih, seperti tanah dan rumah. Tahukah anda, pelaburan dalam ASNB adalah harta dan menjadi harta pusaka selepas pemiliknya meninggal dunia. Kelalaian menguruskan harta menyebabkan kira-kira 42 bilion ringgit harta dibekukan, yang membabitkan sejuta kes gagal diselesaikan kerana tiada wasiat. Masalah ini timbul kerana ketiadaan penuntut yang berhak atau waris yang layak, masalah teknikal dan birokrasi, pertikaian dan perebutan antara waris, dan tempoh pengagihan yang panjang. Justru itu, untuk mengelakkannya, kita digalakkan membuat hibah dan wasiat. Syarat-syarat hibah amatlah mudah. Pertama, pemberi hibah mestilah pemilik harta atau barang tersebut. Kedua, sesiapa sahaja layak untuk menjadi penerima hibah, sama ada Islam atau bukan Islam. Harta atau barang yang hendak diberi mestilah harta yang halal dan wujud pada masa itu. Tetapi kita amatlah digalakkan untuk memberi hibah kepada keluarga terdekat atau mereka yang banyak berjasa kepada kita. Antara kelebihan hibah ialah harta yang diberikan bukan lagi menjadi harta pusaka. Harta tersebut tidak boleh dituntut oleh waris lain. Proses pemindahan harta dapat dilakukan dengan mudah. Sesiapa sahaja boleh menerima harta, seperti anak angkat, dan jumlah harta yang diberikan tidak terhad. Namun begitu, apabila hibah telah dibuat, ianya tidak boleh ditarik balik, kecuali bapa yang menghibahkan harta kepada anaknya atau datuk kepada cucunya. Diharapkan, kini kita sudah memahami sedikit sebanyak mengenai apa itu hibah. Marilah kita mulakan perancangan harta dengan segera untuk manfaat waris kita. Pelaburan dalam ASNB menerusi produk hibah amanah ASNB dapat membantu mempercepatkan proses pentadbiran harta pusaka berbentuk pelaburan unit amanah. Produk ini menggunakan konsep amanah dalam pengurusan harta dan semua pelaburan unit amanah yang dihibahkan akan diberi kepada penerima hibah mengikut keinginan pemberi hibah. Jadi, manfaatkanlah produk hibah amanah ASNB untuk waris tersayang. Jangan biarkan harta yang anda cari kerana kasih sayang menjadi punca retaknya hubungan keluarga. Biarlah ia menjadi anugerah paling berharga untuk waris anda. Untuk terma perkhidmatan dan maklumat lanjut, sila layari www.asnb.com.my atau hubungi 03
2057 3000.